Apa agama orang Melayu sebelum Islam? Kalau kita undur jauh ke belakang, sebelum nama Melayu tu sendiri muncul dalam bentuk bangsa dan identiti macam hari ini, kawasan alam Melayu yang merangkumi semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo dan kepulauan sekitarnya sudah lama dihuni oleh masyarakat Austronesia. Mereka datang secara berperingkat ribuan tahun dahulu melalui migrasi dari Taiwan dan Asia Timur. Pada peringkat awal ni, kepercayaan mereka bukan agama formal macam yang kita faham hari ini, tapi berbentuk animism dan dinamism. Maksudnya, mereka percaya setiap benda ada semangat. Pokok besar ada semangat, sungai ada penunggu, gunung ada roh, malah keris pun ada semangat. Dunia mereka bukan terpisah antara alam nyata dan alam gaib. Dua-dua bercampur. Dalam sistem kepercayaan awal ni, peranan bomoh atau pawang sangat penting. Bomoh bukan sekadar orang ubat, tapi orang tengah antara manusia dan alam gaib. Kalau ada orang sakit, bukan terus fikir sebab fizikal semata-mata, tapi mungkin sebab kena sampuk, kena tegur atau roh marah. Upacara dilakukan dengan jampi serapah, asap kemenyan dan persembahan makanan kepada makhluk halus. Tak ada kitab suci bertulis, ilmu diwariskan secara lisan. Konsep Tuhan yang Maha Esa belum wujud dalam bentuk tauhid, tapi ada idea tentang kuasa tertinggi di langit. Cuma tidak distrukturkan seperti dalam agama besar dunia. Masuk sekitar awal abad pertama Masihi, berlaku perubahan besar apabila alam Melayu mula berhubung dengan pedagang dari India. Laluan perdagangan maritim antara India dan China melalui Selat Melaka menjadikan kawasan ini strategik. Dari sinilah agama Hindu dan Buddha mula masuk. Proses ni bukanlah penjajahan tentera, tapi lebih kepada Indianisasi, iaitu penyerapan budaya dan agama India oleh golongan elit tempatan. Raja-raja Melayu awal melihat sistem agama dan politik India sebagai simbol yang boleh menguatkan kuasa mereka. Agama Hindu yang sampai ke alam Melayu banyak dipengaruhi oleh aliran Saivism dan Vaishnavism. Dalam Hindu, ada konsep Trimurti, tiga dewa utama, Brahma sebagai pencipta, Vishnu sebagai pemelihara dan Shiva sebagai pemusnah dan pembaharu. Di alam Melayu, pemujaan Shiva sangat dominan, terutamanya di Jawa dan Sumatera. Raja dianggap sebagai Deva Raja, raja yang mempunyai unsur ketuhanan atau jelmaan dewa. Ia bukan sekadar simbolik, ia adalah asas legitimasi politik. Kalau raja dianggap jelmaan dewa, maka menderhaka bukan sekadar kesalahan politik, tapi juga dosa kosmik. Dari segi sembahyang, istilah sembahyang yang kita guna hari ini sebenarnya berasal daripada gabungan dua perkataan Sanskrit, sembah dan hyang. Hyang merujuk kepada roh suci atau dewa. Jadi sembahyang asalnya bermaksud menyembah roh suci atau dewa. Dalam praktik Hindu-Buddha di alam Melayu, sembahyang dilakukan di candi atau kuil. Candi bukan sekadar tempat ibadat, tapi simbol kosmos. Struktur candi menggambarkan Gunung Meru, gunung suci dalam kosmologi Hindu-Buddha yang dianggap pusat alam semesta. Upacara sembahyang melibatkan pembakaran kemenyan, persembahan bunga, buah-buahan, air suci dan mantra dalam bahasa Sanskrit atau bahasa tempatan yang dipengaruhi Sanskrit. Pendeta atau Brahmin memainkan peranan penting. Mereka membaca mantra, menentukan hari baik dan mengetuai ritual. Rakyat biasa mungkin tak faham sepenuhnya teks suci seperti Veda atau Upanishad, tapi mereka ikut ritual sebagai sebahagian daripada adat dan kesetiaan kepada raja. Selain Hindu, agama Buddha juga berkembang pesat, terutamanya aliran Mahayana. Kerajaan seperti Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran Buddha yang terkenal sekitar abad ke-7 hingga ke-13. Catatan pengembara China Yi Jing menyebut bahawa beliau singgah di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskrit dan ajaran Buddha sebelum meneruskan perjalanan ke India. Ini menunjukkan alam Melayu bukan sekadar penerima, tetapi juga pusat penyebaran ilmu agama. Dalam ajaran Buddha Mahayana, terdapat konsep Bodhisattva, makhluk suci yang menangguhkan pencerahan untuk membantu makhluk lain. Konsep ni mempengaruhi seni dan budaya tempatan. Patung-patung Buddha dan Bodhisattva ditemui di Kedah Tua, Lembah Bujang dan Sumatera.
Namun begitu, walaupun agama Hindu-Buddha kuat di kalangan istana dan golongan elit, unsur animism tak hilang. Ia bercampur. Orang Melayu masih percaya pada semangat hutan, penunggu laut dan adat keramat. Kalau cakap pasal agama orang Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam, memang tak boleh lari daripada wayang kulit. Sebab wayang kulit ni sebenarnya bukan sekadar hiburan. Dia ada akar agama, mitologi dan ritual yang dalam. Wayang kulit asalnya datang daripada dunia Hindu-Buddha India dan berkembang kuat di Jawa sebelum sampai ke tanah Melayu. Cerita utama yang dibawa ialah epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Dalam Ramayana, watak utama ialah Rama, jelmaan Dewa Vishnu yang berperang dengan Ravana untuk menyelamatkan isterinya, Sita. Dalam Mahabharata pula, ada kisah perang besar antara Pandava dan Kaurava dengan watak penting seperti Krishna, juga jelmaan Vishnu. Semua ni asalnya teks agama dan mitologi Hindu, bukan cerita kosong. Di alam Melayu, terutamanya di pantai timur Semenanjung, berkembang apa yang kita kenal sebagai wayang kulit Kelantan. Versi Kelantan banyak dipengaruhi oleh Jawa, khususnya zaman kerajaan seperti Majapahit yang kuat berunsur Hindu-Buddha. Bila sampai ke Kelantan dan Petani, cerita Ramayana diubah suai jadi versi tempatan yang dipanggil Hikayat Seri Rama. Nama watak disesuaikan, bahasa ditukar jadi Melayu logat tempatan dan elemen tempatan dimasukkan. Dari segi ritual, wayang kulit bukan sekadar orang duduk tengok bayang-bayang patung kulit lembu atas layar putih. Secara tradisi, sebelum persembahan dimulakan, dalang akan buat upacara buka panggung. Ada jampi, ada doa, pembakaran kemenyan dan bacaan tertentu. Ini berkait dengan kepercayaan lama, campuran animism dan Hindu-Buddha, bahawa pentas tu ada penunggu dan persembahan perlu minta izin dari alam gaib. Dalang pula bukan sekadar pencerita, dia dianggap ada ilmu batin, tahu mantra dan kadang-kadang berperan seperti bomoh. Dalam struktur wayang kulit tradisional, ada konsep kosmos, susunan patung bukan rawak. Watak baik biasanya diletakkan sebelah kanan dalang, watak jahat sebelah kiri. Ini melambangkan pertentangan dharma, iaitu kebenaran, dan adharma bermaksud kejahatan dalam falsafah Hindu. Watak dewa dan makhluk kayangan pula menggambarkan alam atas, manakala manusia di tengah-tengah. Semua ini sebenarnya cerminan kosmologi agama lama. Masuk abad ke-13 dan 14, perubahan besar berlaku lagi. Islam mula tersebar ke alam Melayu melalui perdagangan. Pedagang Arab, Parsi dan India Muslim dah lama berdagang di Nusantara, tapi penyebaran Islam secara meluas berlaku secara berperingkat dan damai. Antara bukti awal ialah batu bersurat Terengganu bertarikh 1303 Masihi yang menunjukkan undang-undang Islam sudah dilaksanakan. Kerajaan penting dalam proses ni ialah Kesultanan Melaka. Apabila pemerintah Melaka memeluk Islam, ia memberi kesan besar kepada rakyat. Dalam sistem politik Melayu, agama raja sangat mempengaruhi rakyat. Islam menawarkan konsep tauhid, Tuhan yang satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini berbeza dengan sistem dewa-dewi Hindu. Namun Islam juga tak datang dengan memusnahkan semua adat lama. Banyak adat disesuaikan. Istilah seperti sembahyang terus digunakan walaupun maksudnya berubah jadi solat dalam Islam. Cara sembahyang dalam Islam berbeza sama sekali dengan ritual Hindu-Buddha. Solat 5 waktu ditetapkan dengan rukun tertentu. Berdiri, rukuk, sujud, bacaan Al-Fatihah dan lain-lain berdasarkan ajaran Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Tiada pengantaraan seperti Brahmin. Setiap Muslim boleh berdoa terus kepada Allah. Konsep raja sebagai jelmaan dewa digantikan dengan konsep khalifah atau sultan sebagai pemimpin umat, bukan Tuhan. Bila Islam datang dan makin kuat, wayang kulit tak hilang terus, tapi berlaku proses penyesuaian. Unsur pemujaan dewa dikurangkan atau ditafsir semula. Dalam setengah versi, nama dewa diganti atau diringankan unsur ketuhanannya. Dalang akan memulakan persembahan dengan lafaz Bismillah. Ada juga negeri yang pernah mengharamkan atau mengetatkan wayang kulit sebab ritual lama yang dianggap bertentangan dengan akidah Islam. Menariknya, walaupun Islam tolak konsep dewa-dewi dan jelmaan Tuhan, cerita Ramayana masih hidup sebagai karya sastra dan budaya, bukan lagi sebagai teks agama yang disembah. Rama bukan lagi dianggap Tuhan tapi watak legenda.
Ini menunjukkan proses Islamisasi di alam Melayu, bukan pemusnahan total budaya lama, tapi penapisan dan penyesuaian. Unsur yang bercanggah dengan tauhid dibuang atau diubah, yang neutral dikekalkan sebagai seni. Kalau tengok lebih dalam, wayang kulit sebenarnya jadi bukti hidup bahawa orang Melayu pernah melalui fasa animism, Hindu-Buddha dan kemudian Islam. Dalam satu persembahan, kau boleh nampak lapisan sejarah beribu tahun dari kisah Vishnu dan Shiva kepada mantra Jawa, kepada selawat dan doa Islam sebelum pentas dibuka. Proses Islamisasi bukan berlaku dalam sehari. Ia mengambil masa ratusan tahun. Di kawasan pedalaman, unsur animism terus bercampur dengan Islam, melahirkan amalan seperti sembah laut, kenduri arwah dengan elemen lama dan kepercayaan terhadap keramat. Namun secara rasmi, identiti Melayu akhirnya sangat berkait rapat dengan Islam. Sehingga dalam perlembagaan Malaysia hari ini, definisi Melayu sendiri mengaitkan bangsa Melayu dengan agama Islam. Jadi kalau ditanya dulu agama orang Melayu tu apa sebelum Islam? Jawapannya bergantung pada zaman. Pada zaman animism, kuasa gaib tidak berpusat pada satu Tuhan tunggal. Pada zaman Hindu-Buddha, ada banyak dewa seperti Shiva dan Vishnu serta konsep Buddha sebagai makhluk tercerahkan. Selepas kedatangan Islam, konsep Tuhan menjadi satu, Allah yang Esa. Sejarah ni menunjukkan identiti Melayu bukan statik, ia berubah ikut arus perdagangan, politik dan budaya. Dari menyembah hyang dan dewa kepada menerima tauhid, perjalanan agama orang Melayu adalah proses panjang yang kompleks, bukan sekadar satu titik perubahan tiba-tiba. Jadi, itulah agama orang Melayu sebelum kedatangan Islam. Apakah pandangan anda tentang video kita pada hari ini? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.